Astagfirullah. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah dia dan kita dapat tunaikan perintahnya yang paling utama dan paling agung dengan cara yang paling dia sukai. Kita dapat datang ke surau ini dan kita dapat tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Untuk ini kita syukur kepada Allah. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih dan kekalkan kita dalam kebaikan ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita pada menerangkan tentang mata, perenggan yang terakhir. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinantikan baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan hingga pelihara. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. Jadi, pengarang pesan kepada kita, hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Sepatutnya kita kena pelihara, kena perhatikan betul-betul, kena nilaikan betul-betul, kena jaga betul-betul bahawa anggota kita ni ada dua pekerjaan untuk dia sebenarnya. Jika kita kaji, kita tengok betul-betul, ada dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap anggota tubuh badan kita. Pertama, pekerjaan yang sepatutnya dia buat. Yang kedua,
pekerjaan yang memang dinanti-nantikan. Satu masa nanti memang kerja tu anggota kita akan buat. Jadi untuk buat kerja yang kedua, kerja pertama perlu disempurnakan. Untuk buat kerja yang kedua, kerja yang pertama perlu disempurnakan. Apakah kerja yang pertama tu? Kerja yang patut tu. Nak tahu apa kerja yang patut, kita kena tengok kerja yang kedua. Kerja yang kedua, anggota badan kita akan lakukan ialah semua pekerjaan di akhirat nanti. Disebutkan di sini, kaki kita nanti, kerja yang memang kita tunggu nak buat. Sangat-sangat tunggu nak buat dengan kaki kita nanti adalah melangkah dalam kebun-kebun syurga. Dalam mahligai-mahligai istana-istana yang ada di dalam syurga. Tangan kita, kita nak capai, kita nak pegang segala nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Buah-buahannya, makan-makanannya, segala nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Telinga kita, kita nak dengar perkara-perkara, bunyi-bunyi yang indah di dalam syurga. Maka untuk capai semua perkara ini, kita kena sempurnakan kerja yang sepatutnya kita buat. Apakah kerja yang sepatutnya kita buat? Kita kena pelihara anggota badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, dan kita juga kena laksanakan segala perkara-perkara yang telah diwajibkan ke atas kita. Ini kerja yang sepatutnya kita buat. Sempurna kerja pertama ni, kita pelihara anggota badan kita daripada perkara yang haram, dan kita sempurnakan perkara-perkara yang wajib. Sempurna kerja yang pertama, secara automatik kerja yang kedua kita akan dapat. Kita akan dapat laksanakan. Iaitu, kita jaga anggota badan kita pada perkara yang haram dan sempurnakan yang wajib. Secara automatik, kaki kita akan dapat berjalan di dalam syurga. Tangan kita akan dapat mencapai nikmat-nikmat yang dalam syurga. Telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang indah dalam syurga. Cumanya diberitahu kat sini, nikmat yang paling besar, yang paling utama dalam syurga nanti adalah nikmat dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara melihat, bagaimana keadaan kaifiat dia, diterangkan kat sini. Tak serupa dengan kaifiat cara melihat yang baharu. Tak sama. Jadi macam mana cara dapat melihat wajah Allah? Dekat dalam syurga nanti baru tahu. Dalam syurga nanti baru tahu. Atas dunia yang tanya macam mana cara. Sebabnya Allah Ta'ala tu wujud dia, sifat dia kadang tak sama macam makhluk. Walaupun kita belajar dalam sifat 20, Allah Subhanahu wa taala wujud dengan zat. Macam mana zat Allah Taala tak tahu. Apa dia kata zat Allah Taala tak ambil ruang. Sedangkan yang kita faham, wujud zat ni sekecil-kecil benda dia pun dia akan ambil ruang. Dia akan ambil ruang. Dan dia akan berarah. Akan berada di satu arah dan akan datang daripada satu arah. Itu sifat zat atas dunia ni, sifat makhluk yang kita faham. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak serupa macam tu. Wujud zat tapi tak macam makhluk. Ada zat dan tak ambil ruang. Macam mana cara, macam mana keadaan atas dunia, jangan tanya, memang tak tahu, tak boleh nak cerita. Dekat akhirat nanti, dalam syurga nanti baru kita tahu. Baru bila mana Allah Taala zahirkan kepada kita tentang zat dia, macam mana rupa keadaan, bagaimana kaifiat melihat dia dalam syurga, nanti baru tahu. Dan diterangkan juga kepada kita bahawasanya nikmat yang paling besar tak ada dah dalam mana-mana tempat, sama ada di dunia maupun di akhirat. Tak ada dah nikmat yang paling besar, yang paling mulia selain daripada dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melihat wajah Allah Ta'ala ni, pertama kita kena pelihara mata kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Perkara yang diharamkan melihat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita kena muliakan dia. Sebab mata ni nanti nak pandang wajah Allah, nak pandang zat Allah. Tak ada dah zat yang paling agung, yang paling mulia daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mata ni nak pandang wajah zat Allah Ta'ala, zat yang mulia,
Maka kita kena muliakan juga mata ni. Muliakan dia. Jangan melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut ahli sufi, ulama-ulama sufi, perkara yang harus ni pun, yang boleh lihat pun, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Anda boleh dah lihat, tapi yang boleh pun ada lagi yang kita kena, yang perlu je. Yang kena jaga betul-betul. Sebab apa? Satu masa nanti ni, mata ni nak lihat wajah Allah. Lihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena jaga dia dan kita kena muliakan dia. Wallahu a'lam. Seterusnya, fasal yang kedua, pada menyatakan tentang telinga. Pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi telinga kita pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan supaya kita dapat mengambil faedah. Faedah daripada faedah yang jenis dunia, faedah-faedah di dunia dan juga faedah-faedah di akhirat. Bukan Allah Ta'ala jadikan sia-sia. Tidak ada satu pun pekerjaan yang Allah Ta'ala buat adalah sia-sia. Semuanya ada tujuan. Ada faedah dia, ada kebaikan dia. Dan antara faedah tu ada faedah yang jenis dunia dan juga faedah jenis akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Jadi antara nikmat bangsa dunia ialah kita bersedap-sedap dengan perkara yang didengari. Kita dengar nyanyian orang, syair yang sedap-sedap, nyanyian yang sedap-sedap yang diharuskan. Nyanyian yang sedap-sedap ni, semua nyanyian sedap. Semua nyanyian sedap. Yang kena dengan rasa hati dia, sedap belaka dia dengar. Cumanya yang sedap didengar ini ada yang harus. Ada yang harus kita dengar, dan ada juga yang haram kita dengar. Yang harus kita dengar adalah bunyi-bunyian hibur-hiburan yang tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tidak terlalu memuja makhluk. Ini setakat puji biasa-biasa je. Jangan sampai meninggikan. Pertama, jangan sampai dia melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dia jangan terlalu meninggikan makhluk. Jadi kalaulah nyanyian, hiburan yang kita dengar tu, memang yang seterusnya ketiga, bunyi yang kita dengar tu bunyi datang daripada alat yang bukan diharamkan. Yang masih kita dengar, kita tahu alat muzik yang berunsurkan tali dan juga tiupan. Ini tak dibenarkan untuk kita dengar. Tapi sekarang ni saya pun tak faham daripada mana mereka. Memang ada setengah ulama berpendapat alat-alat muzik ni, walaupun asalnya bertali, yang bertiup ni, ada ulama yang menyatakan boleh, ada kadar-kadar dia yang menyatakan boleh, ada yang kata tak boleh terus. Cumanya kalau zaman kita kecil-kecil dulu, kita selalu dengar nasyid, bunyi dia kompang, tabla, semua main tepuk-tepuk aja. Sebenarnya alat muzik yang tepuk ni pun bukan semua boleh main. Bukan semua. Dan kita bersebut yang tepuk pada satu arah je, tepuk pada dua arah tak boleh dah. Tepuk pada satu arah je, mana boleh macam kompang, gendang, satu arah je. Ini pakai dua arah pun tak boleh dah. Ini kan pula yang bertiup, yang bertali. Memang diharamkan. Itu dah saya cakap. Macam mana orang sekarang, saya tak tahu daripada fatwa, daripada hukum mana yang mereka ambil,
Sampai dia buat lagu nasyid, lagu qasidah pun. Asalnya qasidah ni, kalau masa saya belajar dulu, dekat Pakistan, ustaz-ustaz yang datang daripada Pakistan, mereka kata qasidah ni asalnya adalah syair yang tak diungkap, yang hanya diungkapkan dengan suara yang merdu, tak diiringi alat-alat muzik, tidak diiringi dengan alat-alat muzik. Apa alat muzik pun tak follow, memang semata-mata suara je. Masa tu ustaz saya dari Pakistan, seorang tu yang puji sangatlah. Ada penyair-penyair dari Pakistan dia kat gini, kamu dengar dia syair tanpa alat muzik pun sedap. Kita masa tu dah pakai qasidah, dah main kompang semua, apa semua ni. Padahal benda tu harus lagi, boleh lagi. Dia kata apa semua. Sedangkan kita yang pakai alat muzik yang harus pun dah ada orang komplain. Yang ni pula yang tu juga. Kita tak tahu dia hukum mana, fatwa mana yang mereka ambil menyatakan boleh. Sampai dalam qasidah, dalam nasyid pun dengan seruling dia, dengan gitar dia, dengan alat-alat muzik yang bertalin. Padahal yang kita tahu, alat ni hukum asalnya adalah haram. Tak boleh. Dan nak kata, kalau kita nak kata dibolehkan pun dalam syarak, memang sampai satu tahap yang haram pun jadi boleh. Harus. Bukan halal. Bukan jadi halal. Jadi harus. Asalnya haram. Tapi kerana sampai satu tahap, menyebabkan perkara tu jadi harus. Setakat boleh je. Bukan jadi halal. Setakat harus je. Jadi contohnya, selalu kita sebut, makanan-makanan yang haram. Minuman yang haram. Dan kalau kita dah tak ada dah makanan. Dah tak ada dah minuman. Yang tu je ada. Yang halal yang boleh makan semua dah habis. Yang tu je. Dan kalau kita tak makan, mati. Sama ada mati ataupun jadi mudarat. Kata pensan, dia kerja kita jadi tak sempurna ataupun hilang manfaat anggota. Jadi mudarat pada diri kita. Maka dibolehkan untuk kita ambil sekadar perlu. Ambil sekadar perlu. Maknanya kalau kita tak makan ni pensan. Jadi kita ambil sekadar untuk hilangkan pensan, mudarat pensan tu. Untuk bagi tenaga je. Setakat untuk bagi tenaga je. Soalan sanggup ke nak suap? Tak tahulah. Dah sampai tahap tu nanti mungkin sanggup lah kot. Sekarang ni fikir tak sanggup lah. Ataupun kalau kita tak minum ni kan, pun kita boleh mudarat. Boleh mati ke, boleh pensan ke, boleh apa. Minum, ambil makan dan minum sekadar perlu sahaja. Sekadar untuk menghilangkan mudarat tu sahaja. Tapi alat muzik ni, kat mana kita mudarat sampai terpaksa main. Terpaksa guna. Asalnya, qasidah nasyid mana ada melalaikan? Qasidah nasyid mana ada melalaikan? Qasidah memang lagu dia untuk selawat, untuk puji Rasulullah, untuk sebut tentang Allah Ta'ala. Itu qasidah. Dia dah melalai tu confirm lah. Ini qasidah atau dia kat mana? Hukum di mana mereka ambil? Saya nak bahas banyak pun kita tak kaji benda ni. Kita bukan jadi pengkaji. Kalau pengkaji kita boleh berani nak bahas sini. Tapi daripada mana? Hukum daripada mana mereka ambil? Fatwa daripada mana mereka ambil yang membolehkan guna alat muzik yang diharamkan dalam qasidah, dalam syair, dalam muzik-muzik tu, lagu-lagu tu dah memang ya dah. Kan kalau kita ingat dulu, zaman kita kecil dulu kan, yang saya ingat antara kumpulan nasyid yang betul jaga pure, jaga alat muzik dia, Raihan je. Memang dia pakai kompang dengan tabla tu je. Sebut yang lain, intim ke apa ke, semua dah tak ada dah. Rabbani awal lagi habis dah. Rabbani bila dia join dengan Kak Rio je, awal lagi dah habis, lagi dulu yang bawah ni. Jadi, bila dalam yang saya jadi galat ni dalam selawat. Dalam qasidah. Ini lagu kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak bawa alat-alat yang dilarang?
Kenapa nak bawa juga alat-alat yang dilarang? Sedangkan alat-alat yang harus pun dah memadai. Cukup sedap dah kalau kita pandai adun, pandai guna, dah cukup sedap dah bunyi dia. Kenapa nak bawa juga alat-alat yang dilarang? Kadang-kadang kelalaian ni boleh datang walaupun bawa qasidah. Nyanyi qasidah, bawa yang dendangkan qasidah. Tapi kadang-kadang kerana alat ni menyebabkan orang jadi lalai. Orang jadi lalai. Macam saya pernah tengok satu video dekat Indonesia. Tok Guru. Dia nak bawa syair tentang ilmu nahwu. Ulama-ulama dulu, dia nak hafal kaedah, senang nak ingat kaedah yang hukum, dia buat syair. Nak bawa syair tentang nahwu. Tapi, instrumen, alat yang diguna pakai, bahkan rentak diguna lagu rock. Kalau balada okey lagi. Baik lagi bunyi lagu rock. Memang tujuan dia nak tarik perhatian anak-anak muda. Tetapi bila guna perkara macam ni tak boleh. Sebab dalam kaedah fiqh, niat tak menghalalkan cara. Dah haram. Hukumnya haram. Walaupun tujuan kita, niat kita nak tarik perhatian anak-anak muda. Kalau gitu kita tengok, kalau kita kat Malaysia tengok Ustaz Zahir terus. Memang maksud dia nak cari perhatian anak muda, tapi tak guna alat, tak guna apa. Dalam kuliah dan ceramah dia buat lawak sikit-sikit je. Berapa ramai orang datang? Ramai. Itu dia pernah buat dekat masjid dekat dia Gading tu, masjid tentera. Masjid besar tu. Dia datang dekat situ, 2 kilo lah kita jalan slow. 2 kilo daripada sana, 2 kilo daripada sini. Kalau tak memang ada semua lah. Jadi kalau nak buat kaedah macam tu, memang kalau tengok dalam video tu, memang buat konsert. Datang. Ramai tu ya, 3,000 orang kat situ. Ramai sangat dah. Jadi kalau kita nak tarik perhatian muda, kenapa kita perlu guna perkara yang diharamkan? Sebenarnya banyak cara. Kalau kita pandai guna, pandai olah dia, tak perlu libatkan perkara-perkara yang haram pun boleh tarik perhatian orang. Okay, contoh sebab nyanyian lagu kan, nasyid, raihan ni alat dia gitu je. Tapi satu dunia dia pergi buat konsert. Satu dunia dia pergi. Mana ada nasyid Malaysia pergi satu dunia. Dia je yang pakai alat kuno macam tu boleh pusing satu dunia. China dia pergi, orang Eropah pun dia pergi. Tak ada tempat orang tak kenal dia masa tu. Masa dia famous tu, tak ada tempat orang tak kenal dia. Sampai dia pula keluar satu lagu dalam bahasa Cina. Punya berjaya menarik perhatian orang. Dia tak perlu. Dan kalau kita tengok pun, orang yang pakai dah campur aduk ni tak pergi mana pun. Tak pergi ke mana pun, situ je duduk ni. Jadi sebaiknya kita guna perkara yang dibenarkan oleh syarak. Qasidah sekarang kita dengar dulu pun. Sebenarnya asal dia muzik itu je. Tapi sekarang pun dengan qasidah pun orang dah adun macam-macam buat dah jadi. Sampai kita pun dah tak boleh nak pilih dah. Yang dulu
Yang dulu-dulu punya pun dah tak ada dah. Bunyi yang dulu-dulu yang pakai kupang, pakai semua dah tak jumpa dah. Cari pun tak jumpa dah. Semua dah ada. Semua dah ada bunyi gitar, dah ada bunyi seruling. Semua dah ada bunyi alat yang tak dibenarkan. Yang jadi mudaratnya kita, dah cari tak jumpa. Nak dengar sangat cari tak ada dah. Kita jadi yang terpaksa. Kita pendengar ni jadi terpaksa. Jadi, memang ada perkara yang boleh dalam betul nikmat-nikmat, faedah-faedah yang bangsa dunia. Mendengar bersedap-sedap dengan bunyi-bunyian. Bukan semua jenis bunyi. Macam dengan nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyian, pertama, yang kita boleh dengar, yang tak melalaikan kita daripada mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tak berlebih-lebih dalam memuji sesuatu daripada Allah Ta'ala. Dan kita, lagu-lagu yang orang kita buat, insya-Allah lagu tu tak sampai tahap kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau lagu-lagu daripada luar, saya selalu pesan, kalau nak dengar lagu, tolong dengar lagu yang kita faham bahasa dia. Bahasa dia kita faham. Kita dengar lagu bahasa yang kita faham. Sebab berapa banyak lagu-lagu yang datang daripada luar, lagu tu maksiat. Sebut puji-puji tentang maksiat. Bunyi memang sedap. Bunyi dia memang sedap. Muzik dia punya apa tu, lirik dia kita dengar pun sedap. Tapi tanpa kita sedar rupanya lagu tu memuji-muji maksiat. Satu dah. Mengagung-agungkan maksiat. Ada juga lagu-lagu, dia lagu tu sebenarnya dia mantra. Ya? Mantra. Dan ada juga lagu-lagu yang memang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tak faham bahasa dia, tak kerti ni, tersebut. Oh, kenapa sedap nyanyi? Dia memang sedap. Tapi dalam lagu tu, dalam lafaz tu ada unsur syirik. Ada unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Unsur maksiat. Ni, sebab tu kalau kita nak dengar lagu, biar kita dengar lagu yang kita faham bahasa dia. Faham makna dia. Dan kalau kita dah tahu lagu tu salah, tinggalkan. Memang seronok, sedap dengar. Tak. Tapi perkara tu dilarang. Apa yang ada dalam lagu tu dilarang. Tapi janganlah. Jangan dengar. Banyak lagi. Bukan tu satu je lagu yang sedap. Banyak lagi lagu lain yang kita boleh ambil. Dan kalau ulama' sebenarnya cukup larang. Sebab apa? Setiap perkataan yang ditulis, dia memberi kesan pada orang yang membaca. Kalau orang yang menulis tulisan tersebut adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang wara', maka kesan kesolehan dia tu akan ada pada penulisan dia, menyebabkan orang yang baca akan dapat aura dia, akan dapat kesan kesolehan orang tersebut. Contohnya, kita tengok kitab-kitab hadis. Memang perkataan itu dia sudah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Tapi pengarang tu si, penulis tu si, siapa dia? Siapa dia? Macam mana kesan dia? Antara contoh yang kita boleh bagi sekarang, kita adalah kitab Fadilat Amal, Fadail Amal. Memang hadis dia tulis tak banyak pun, pendek je, tapi dia punya penjelasan itu, syarahan, penerangan itu, keterangan itu tulis. Yang tulis itu siapa? Wali Allah, satu orang alim. Orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana baca penulisan macam tu, berapa ramai orang asalnya dulu jauh daripada agama, kerana baca penulisan macam ni, akhirnya dia pun datang dekat pada Allah. Datang dekat pada. Macam juga kalau kalam-kalam, kata-kata yang tak baik. Berapa ramai orang jadi jahat, jadi baik kerana perkataan tersebut. Antaranya, perkataan jampi serapah. Jampi-jampi ni. Perkataan sihir ni. Asalnya orang tu, orang elok. Dia pergi pun jumpa Tok Bomoh tu, tujuannya sikit je. Tetapi oleh kerana dia pun kena baca mantra tu juga. Kena baca jampi juga. Akhirnya lama-lama dia pun suka dengan Tok Bomoh tu juga. Sama jahat je dengan Tok Bomoh tu. Sama dia perangai yang jadi dah.
Banyak lagi perkara-perkara lain. Contoh kalau dulu-dulu. Zaman dulu-dulu orang apa skinhead. Kan? Muzik skinhead kan. Asalnya orang yang dengar lagu ni orang biasa-biasa je. Tapi kerana terkesan dengan tulisan lagu tersebut, terkesan kerana teruknya orang yang menulis, orang yang mengungkapkan tulisan tersebut, kalam tersebut, akhirnya orang yang dengar, orang yang baca pun sama je dia macam ni. Apa ramai orang macam tu? Skinhead, black metal. Tak. Asalnya orang yang ikut ni biasa-biasa je. Orang yang tak ada apa pun. Nak kata jahat, tak jahat. Dia kata baik pun tak sangat juga. Dia orang tak ada apa, orang tak ada masalah pun. Tetapi kerana dia ikut, dia baca, dia dengar benda tu, akhirnya dia berubah, ikut jadi benda macam tu. Ini teruk juga. Ini ulama' beritahu. Benda tu terbukti, tengok sendiri. Tengok sekeliling kelalang kita. Bila kita baca penulisan yang baik daripada orang yang baik, maka kita pun ikut jadi baik. Macam hadis Nabi SAW beritahu, sahabat yang baik adalah seperti penjual wangi-wangian. Walaupun kita tak dapat, tak beli, dia tak bagi pun minyak wangi tu. Sebab dia jual, dia tak bagi free pun. Tetapi faedah dia, kebaikan pada minyak wangi. Kita dapat cium bau wangi kita pun jadi selesa tadi tengah wangi ni. Kita pun dapat kesan dia. Kesan daripada minyak wangi yang dia jual. Kita tak beli, tak pakai pun. Tapi kalau kita duduk dekat dia, kita pun jadi wangi. Dan sahabat yang buruk adalah seperti penjaga dapur arang. Memang kita tak main dengan arang tu, kita tak main dengan api tu. Tapi asap api tu, bahang dia, bau busuk, bau asap tu ni lama-lama semua lekat kat kita. Sepalah macam ni, itulah bendanya. Kita ikut perkara-perkara yang baik, sekalipun kita tak jadi baik macam dia, kesan kebaikan dia tu sampai juga pada kita. Mungkin orang tu, macam kita baca kitab ni kan, pengarang tu, Fadilat Amal, kitab ni pun, orangnya boleh sembahyang panjang-panjang malam. Ya. Boleh baca Al-Quran banyak. Kita mungkin tak jadi macam dia. Tapi sekurang-kurangnya, boleh lah juga baca semuka saya pun dapat juga. Ya, orang tu boleh jaga sepanjang-panjang malam. Kita dapat bangun 4:30 pagi pun, okey dah. Dapat kesan kebaikan tu dapat pada kita. Kesan kebaikan pada dia tu dapat pada. Jadi, pertama, faedah dunia ni, faedah telinga di dunia ni, kita dapat mendengar, bersedap-sedap dengan perkara yang didengari. Yang kedua, menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Jadi perkataan ni bila kita dengar, kita akan faham. Dan mudah faham. Cuma orang tak dengar, pekak. Kalau cakap dengan dia tak tahu apa. Apa dia tak dengar. Dia tak dengar apa yang perkataan diucap disampaikan kepada dia, tak faham apa. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni kebaikannya, sempurnanya dia sebagai satu amalan. Kita dengar dia tanpa niat, kita dengar dia semata-mata, dah dapat pahala. Kita duduk sebab kita dengar Al-Quran je, pun kita dah dapat pahala. Hadis Nabi SAW, kalau dengar saja tak dapat. Kita kena dengar dengan niat untuk belajar, baru kita akan dapat fadilat dia. Tapi Al-Quran, baca satu huruf, dengar satu huruf pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Segala ilmu yang memberi manfaat. Maka itulah faedah bangsa akhirat. Dan ilmu yang beri manfaat, yang jadi faedah bangsa akhirat adalah ilmu agama. Memang perkara lain, bidang-bidang lain kita belajar, kita panggil ilmu juga. Kita panggil dia ilmu juga. Tapi faedah dia bangsa dunia. Dia adalah faedah bangsa dunia. Jadi faedah yang memberi, ilmu yang memberi faedah bangsa akhirat ialah ilmu agama sahaja. Dan kerana banyak
ini segala faedah adalah pendengar, dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Dan kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat, dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan kebanyakan faedah pendengar ni, faedah mendengar ni, faedah telinga ini adalah bangsa akhirat. Bangsa akhirat. Sebab kita banyak mendengar. Kita lebih banyak mendengar. Maka dari segi kedudukan, antara mata dan telinga, telinga lebih afdal. Telinga lebih afdal. Sebab kita lebih banyak mendengar. Banyak perkara-perkara akhirat ni datangnya daripada mendengar. Kita dengar orang baca Al-Quran, dengar baca hadis, kita dengar, kita tengok pun, kita dengar je semata-mata. Kita dengar ilmu, tak payah pandang pun. Kita dengar percakapan-percakapan yang baik. Semua tu faedah untuk kita. Jadi, dari sudut afdalnya antara mata dan telinga, telinga lebih afdal. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Sebab kalau tengok pun, kita baca sebelum ni pun, dia sebut faedah mata ni banyak pada faedah dunia. Kerja, pergerakan, perjalanan kita. Ini semua tu faedah jenis dunia. Bukan tak ada jenis akhirat. Jika dibandingkan dengan telinga, faedah akhirat telinga lebih banyak lagi. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Oleh kerana itu orang buta lebih afdal, lebih sempurna keadaannya jika dibandingkan dengan orang yang tak dengar. Orang yang buta walaupun dia tak nampak, banyak benda dia boleh buat. Banyak benda yang dia boleh buat. Dan orang yang tuli, tak mendengar ni, banyak benda dia terlepas. Banyak benda dia terlepas. Dia boleh pakai bahasa isyarat. Dia je boleh. Kita yang ada dalam surau ni, peramai yang boleh. Mari seorang bisu, sini orang pekak sini, peramai boleh tolong terjemahkan untuk dia. Tapi kalau orang buta, duduklah mana dia duduk pun. Selagi dia faham bahasa kita, dah jalan. Tak berhajat pada apa-apa pun. Jadi sebab tu dia kata, oleh kerana itu orang yang buta lebih baik, lebih sempurna daripada orang yang tuli. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Nampak? Ini mana pesan daripada kita. Jadi untuk mensyukuri nikmat telinga ni, pertama sekali kita kena menjaga telinga ini daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ni pengarang sebut sifat, tak sebut alat, tak sebut zat. Dia tak kata kamu mensyukuri nikmat telinga, tak. Dia mensyukuri nikmat mendengar. Sebab berapa ramai orang ada telinga tapi tak dengar. Orang pekak, dia ada telinga. Ada telinga. Kadang-kadang telinga dia lawan telinga dia lagi telinga kita. Tapi pekak. Suri. Sebab tu dia kata kat sini, dia sebut tentang sifat mendengar. Tak sebut telinga. Sebut sifat mendengar. Jadi untuk bersyukur dengan sifat mendengar itu, maka kita kena pelihara dia daripada mendengari perkara-perkara yang dilarang. Seperti mengumpat.
Semua perkataan, semua percakapan yang haram diucapkan, haram juga mendengar. Rupanya. Kalau kita diharamkan menipu, maka diharamkan juga kita mendengar penipuan. Kita tahu dah berita tu tipu, tersaja dengar. Kita tahu dah orang tu mengumpat. Tahu dah mengumpat. Perbuatan mengumpat tu haram. Kita mendengar umpatan pun haram. Kita tahu dah berita tu fitnah. Bercakap fitnah tu haram. Mendengar fitnah pun sama juga haram. Apa yang haram diungkapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti perkara-perkara bid'ah. Dan juga berbantah-bantah di atas perkara yang tak perlu. Nah, kalau kita tengok di kalangan ulama, mereka pun bantah-bantah juga. Seorang kata ni boleh, yang kedua kata tak boleh. Dia dah ada boleh dengan tak boleh, dia akan berhujah. Hujah yang macam ni dibolehkan kerana dia menambah faedah ilmu. Yang masuk berbantah-bantah ni, yang tak dibolehkan ni, itulah yang buat bergaduh, bertekak, bertaki tu. Itu yang seperti mana berbantah-bantah, bertekak, bergaduh ni tak dibenarkan, macam tu mendengar dia pun tak boleh. Dan seperti mendengar suara perempuan. Sekarang ni ramai penyanyi perempuan. Tak? Dan lagu dia orang yang banyak keluar kat radio. Suara dia orang yang banyak naik kat radio. Kita pun syok dengar tak? Kita lah syok dengar. Dengar suara dia tu haram. Jadi kalau dia kata rezeki halal, mencari rezeki yang halal dengan menyanyi, tak. Menyanyi bukan rezeki yang halal. Jangan dengki orang yang kaya sebab menyanyi. Untuk perempuan, menyanyi bukan rezeki yang halal. Macam juga berlakon. Terutamanya kalau lakonan tu memang mendedahkan aurat. Dia kata nak cari rezeki yang halal. Tak halal. Tak halal. Haram. Itu rezeki yang haram. Tak ada ini halal. Tapi kalau berlakon tak ada perempuan, tak jadilah cerita. Tak? Kalau cerita perang je, barulah jadi. Jadi, kita kena berhati-hati. Dan juga mendengar suara muda belia. Kita dah terangkan sebelum ni perkara ni. Kadang-kadang orang lelaki ni, dia punya elok kejadian dia, Allah Ta'ala jadikan rupa dia elok, kadang-kadang sampai suara dia pun lain. Suara dia tak lain pun, suara macam tu juga. Cumanya oleh kerana rupa dia elok tu, syaitan jadikan itu sumber fitnah. Jadi kalau kita takutkan fitnah pada suara satu orang yang macam dia, maka kita juga kena berhati-hati. Jangan dengar. Kalau tak ada keperluan, tak ada hajat, jangan dengar. Dan kalau orang yang macam ni, dia tu, Allah tak jadikan rupa dia macam tu, jangan sikit suara. Kalau saya sekarang ni, budak-budak zaman sekarang yang hantar ngaji dekat madrasah. Kita dulu-dulu ngaji kat madrasah. Hari ni masuk madrasah, bulan depan suara dah lain dah. Masa kecil, masa mula-mula masuk suara elok, halus saja. Lepas bulan ni suara dia. Tak okey-okey dah sampai sekarang. Inilah suara dia. Kalau rasa bunyi kasar kan, kasar inilah suara dia. Tapi kalau budak madrasah sekarang, saya cakap kat pelajar-pelajar, korang ni daripada hari pertama masuk, dah 10 tahun dekat madrasah, suara 13 tahun tu lah tukar-tukar. Tak tukar-tukar, itulah suara dia. Kecil alah gitu lah. Ngaji tak keluar suara. Sayang ke suara? Sebenarnya rugi mengaji suara tak keluar ni. Ha? Lontar tapi slow. Ngaji macam tak ada semangat. Ha? Tak tahulah. Tapi inilah keadaan bagus sekarang. Kalau kita dulu mengaji bila cuti panjang, cuti 10 hari. Bila balik ke madrasah, kawan-kawan cakap, sedap rupanya suara kau sama ni. Sedap je suara kau.
Sebab di rumah kita tak mengaji, kurang ngaji dapat rehat, dapat minum air sedap-sedap kan. Air sejuk. Madrasah payah nak dapat. Dapat madrasah biasa-biasa je. Dapat jaga dan suara sekejap. Bila balik madrasah, kawan kau cakap, sedap rupanya suara kau Aku tahu sama ni dengar suara macam-macam apa bunyi. Jadi, orang macam ni, enjahlah sikit suara tu. Buat apa patut supaya suara kita. Rupa dan Allah tak jadikan elok dah. Tapi jangan sampai suara kita jadi fitnah pada orang. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Seperti serunai dan gendang. Gendang pun dia kata haram. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Dan mungkin ada orang, saya cakap tadi, saya pun tak tahu daripada mana hujah, dalil mana yang mereka dapat menyatakan alat-alat macam ni boleh diguna pakai. Sebenarnya tak boleh. Alat muzik bertiup, bertali. Dia cakap gendang pun. Sebenarnya tak dibenarkan dalam syarak. Tak dibenarkan. Ada beberapa bahagian, beberapa jenis alat yang boleh. Selain daripada semua tak boleh. Yang tak boleh ni, dia cakap, jangan kamu tertipu dengan orang yang menghalalkan. Itu saya jadi pelik dalam qasidah pun orang main seruling, main serunai, main gitar. Qasidah. Dalam nasyid pun pakai. Dah katanya nak tarik manusia kepada Allah dengan Allah tapi guna alat yang haram. Tak jadi. Tak jadi. Walau kita nampak seolah haram. Kalau selagi kita boleh elak, carilah. Elak. Jangan boleh pakai. Dan setakat sekarang yang saya pun dah tengok dah. Kita pun nak dengar qasidah semua ni. Kadang-kadang tak nama syekh. Masalahnya buat tu pun untuk guru. Saya cakap tadi, saya pun tak tahu daripada sumber mana yang mereka kata boleh. Mungkin mereka ada hujah, ada dalil yang menyatakan boleh. Ada kadar-kadar yang boleh. Tapi daripada mana mereka dapat? Tak ada dah. Dulu pun yang betul, yang zaman saya yang kecil-kecil dulu, yang kita sempat betul pakai kompang tu je, raihan je. Tapi mana ada dah. Sebulan intim ke, hijaz ke apa lagi. Tak ada dah, habis dah. Semua dah masuk. Paling kurang masa tu dah masuk ni. Piano. Betul, zaman memang bagi keyboard. Keyboard tu okey lagi sebab dia bukan bunyi betul. Dia setakat bunyi yang dibuat. Ini dia pakai elektronik. Walaupun bunyi dia macam bunyi gitar, tapi bukan gitar. Itulah. Itulah. Macam ke Indonesia sendiri, saya dah cerita dah tadi, Tok Guru buat konsert, main gitar lagu rock, irama rock untuk nyanyi qasidah syair nahu. Al-kalamu huwal lazul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamu salatatun. Syair ni syair kaedah ilmu nahu. Tok Guru ni buat main lagu rock. Itulah. Ustaz Azhadi Singh pun sebelum dia jadi raja dia pun main gitar juga. Dia dulu pun main gitar juga. Memang sejarah dia dah. Tapi itu sebab jemput, dia meraihkan. Pun sekadar tu je. Dia main bukan untuk menghiburkan. Tapi Ustaz Azhadi tu tak pakai dah. Mana ada dah. Tapi ada tak dalam ada orang nyanyi tak? Setakat orang je saja tak ada masalah. Dia tak boleh main. Orang pemain tu tak ada masalah. Orang tu dia tak salah. Asal dia duduk saja-saja tu dia tak salah. Bila dia petik dia main, masa tu mula kira. Jadi
Kalau pakai alat muzik pun yang zaman kita kecil dulu pun raihan je. Kalau sebelum tu lagi tahulah kan. Yang kita sempat zaman tu raihan je main pakai kompang ni. Lain mana ada lah. Sebutlah siapa-siapa pun. Ha. Isi dia cantik. Alat yang digunakan. Sedangkan dalam kaedah fiqh tersebut niat tak menghalalkan cara. Yang halal ni, yang boleh menghalalkan cara bila darurat je. Haram lah. Bukan rezeki halal. Bukan rezeki halal. Kalaulah alat yang dia guna tu, macam sekarang orang ada keyboard kan. Keyboard tu dia keluar bunyi. Bunyi je macam tu. Kalaulah alat bunyi tu datang daripada alat yang macam ni, dibolehkan lah. Sebab bunyi dia bukan alat. Alat dia keyboard. Cuma bunyi dia macam bunyi gitar. Alat yang haramnya alat. Bunyi ni. Yang haramnya alat ni. Disebut dia alat-alat. Dia alat lain tak boleh ni. Itulah. Itulah alat ni pun semasa dia tu saja tak ada masalah. Bila kita mula petik dia. Permainan tu. Permainan alat tu yang tak boleh. Kalau dalam ini tanpa alat tak masalah. Dia masalah sebab alat tu. Sebab alat tu jadi masalah. Dia berkait dah. Kalau perempuan semata-mata dia. Semata-mata perempuan. Kalau lelaki alat tu jadi tak boleh. Haram jugalah. Tak ada rezeki halal. Kalau betul dia nak halal, dia berdiri, dia menyanyi dengan suara dia semata-mata. Suara dia semata-mata. Suara yang merdu semata-mata. Tapi kalau boleh menyanyi, boleh menyanyi dengan suara yang sedap. Dengan suara yang sedap. Macam cakap suara dalam kaset. Bunyi macam buruk pun sedap agak bunyi. Sedap agak jadi. Jadi suara tu dah sedap. Benda lain tak ada masalah dah. Masa saya belajar dulu, saya belajar Pakistan, dia sebut nama satu orang, artinya lah, dia sebut nama Iqbal, nama orang tu. Dia ni, memang dia bersyair. Bersyair tanpa alat. Tanpa alat. Dia bergurindam dengan tanpa alat. Semata-mata suara dia. Semata-mata suara dia je dah sedap. Perempuan ni, kita boleh dengar nyanyian dia, hamba sahaya kita. Dia jadi hamba sahaya kita. Barulah kita boleh dengar perempuan lain menyanyi. Kalau tak ada perempuan yang boleh dengar. Walaupun hamba orang lain, tapi dia hamba orang lain punya, pun tak boleh. Hamba yang boleh, hamba kita. Isteri tu cerita lain lah, memang dah boleh dah. Tak salah dah. Tapi dia, hamba kita dah nyanyi untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa dimuzakarah kepada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman dan kekuatan kepada kita supaya dapat amal seperti insya-Allah.